RNS. Hari ni first time kita bermain berkenaan dengan RNS B2, bermakna blok no B. Sekarang kita blok A yang sebelah depan. So, not that untuk kita berdua macam hotel, tapi dia ada spot besar. Facilities tu pun boleh masak sikit-sikit lah. So ini yang kita bagi Facility apa? Boleh masak sikit-sikit? Seperti macam kat situ telur ke apa ke. Okay. Tapi rasa tak masak kot. Dekat bawah dah ada kedai mak-mak. Siapa yang tak boleh alergi kedai mamak susah sikit lah. Kita ada roti. Roti kan. So aku allergic mak-mak juga. Jadi kejap lagi nak turun nak cari mineral. Kopi something lah. Kalau pergi dengan mak ni, Mak Nuria, kalau datang sini, mak bawa kopi, mak bawa gula, menantu dia haprak. Dah nak kena cari sikit-sikit. Okay. Ni dia punya TV Ni dia punya wifi. Tengok lampu dia. Oh, dia gantung-gantung. Dengan dia punya apa, gambar dia, kipas. Cute aja kipas dia. Ni bed punya lampu ni. Cantik kan? Nampak? Cuba I tutup. Nampak dalam dia? Ada apa tu? Dia macam kristal. Kan? Ada apa dalam dia? Kan? Tu dia. Terang menderang. Ada wardrobe. Ada ni apa? Ayah kalau Wall mirror. Kalau ayah petang kan, ayah nak pilih rumah macam ni je kot. Habis? Maksudnya pension lah. Ni dia punya toilet. Okay. Toilet dia biasa je. Cuma tak ada bathtub lah. Cuma tak ada bathtub. Dia tak macam kat Batam. Batam ada bathtub tapi kecil. Sini toilet besar tak ada bathtub. Ni tempat tidur dia. Single and double. Tempat duduk dia. Green colour. Okay. Kat luar sana kan, ni dia punya beranda Dia punya beranda. Boleh relax sini isap rokok. Siapa yang kuat isap rokok, boleh duduk sini isap rokok. Penyedai baju boleh gantung. Boleh kat sini, kat situ turun. Tu dia punya lever dia, nampak? Tu causeway. Causeway buat masa ni nak masuk Singapore jam jam gila punya, nampak? Sampai kat belakang ni. Kereta Safi pun tak nampak. Bawah sini ada yacht. Kedai makan kat bawah tu. Kat bawah ni kedai makan. Kedai makan kat bawah ni je. Tu kereta api. Nampak tak kereta api? Baru jalan. Pakai kelas 25. Yang belakang tu kelas 25 juga. Semuanya ada 4 gerabak. 4 gerabak untuk penumpang. Ini kereta api shuttle, panggil shuttle train. Singapore ke Johor, Johor ke Singapore. Tak lama lagi bila RTS siap servis Singapore Johor, train shuttle tu akan dibatalkan. Train shuttle Tebrau panggil, akan dibatalkan. Akan dihentikan lah. Motor ada laut tu kan pancing laut. Untung tu salah di Singapore Sana dah Singapore, dekat sangat kan. Okay. Tak apa, besok pagi kita ambil gambar lagi. Welcome to
RNF Princess Cove. Okey. Kita sekarang berada di tingkat 7. Dia cakap tinggi ke tingkat 7 dia. Yelah, tapi angin kuat baik. Ada washing machine lah. Ayah, ada washing machine tu sini. Tak payah nak pergi bawah tapi tak ada dryer lah. Okey, kita tutup balik. Sejuk angin ni. Angin tu sejuk. Dan kita tutup balik Okey. Dia kira macam dia punya lock tu kira macam macam apa nak cakap. Dia punya lock lah. Okey. Itu saja. Bye. Jadi happy tak? Penat. Lepas urut Penat. penat. Nak mandi. Lepak gila badan. Bye. Okay, bye-bye. See you tomorrow morning, okay?